9. Ada yang kantor kan. Sebab apa? Sebab jiran kita buat kenduri, kena pergi, tak boleh puasa kan. Tapi kita tetap juga dapat pahala puasa 9 Zulhijjah. InsyaAllah kan. Dengan puasa dapat pahala puasa Zulhijjah, kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah kata Allah ampunkan dosa kita tahun lalu dan akan datang. Maksudnya yang akan datang tu Allah jaga kita daripada melakukan maksiat-maksiat. Jadi kita dah ada kekuatan dengan pahala yang Allah gandari kepada kita, insya-Allah. Ini di antara kekuatan yang Allah bagi kepada kita dengan kita berpuasa 9 Zulhijjah. Allah mudahkan urusan kita untuk mendapat pahala, sama ada datang secara berjemaah ataupun dapat pahala atau kita buat amal sendirian dan sebagainya. Itulah keberkatan apabila kita berada dalam jemaah kan. Ya, alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT kesihatan kan, akan makan ubat kan, betul kan, makan ubat semua. Sebab kita ni pun makan ubat. Orang-orang kita macam ni kena jaga kan, jaga makan ubat on time supaya Allah memberi kekuatan pada kita boleh melaksanakan apa yang kita nak. Alhamdulillah untuk siapa yang jaga hadiah, ada soalan Cikgu Mas awal-awal ni. Awal-awal dah ada soalan. Okay. Sebelum kita masuk tanya kita seterusnya jamak kan, jam bain dan solat lain kan, kita tak himpunkan dua solat dalam satu masa kan. Jadi kita ada soalan dulu. Mana ini ada siapa yang jaga hadiah? Siapa yang jaga hadiah? Ada soalan awal-awal ni untuk habiskan hadiah yang ada. Okey InsyaAllah kita dah pada siri pertama kita dah belajar tentang qasam kan. Siri kedua ni akan jamak. Jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau ada masa lagi, seperti mana ada nota yang baru tu tentang masbuk dan muafiq. Kalau tak sempat, mungkin boleh baca je, kemudian kita bersoal jawab. Soalan pertama. Soalan pertama siapa nak jawab? No. Okey. Boleh. Tak apa-apa. Bagi dulu. Siapa nama? Puan? Hajar Latifah. Masya Allah. Sebab dia dah study dah sekarang. Dia study, dia mesti ustazah punya soalan dia boleh jawab. Okey. Soalan pertama berkenaan kita dah belajar tau. Mana lebih afdal kalau Puan Latifah bermusafir mengambil rukhsah ataupun meninggalkan rukhsah? Mana afdal? Apa dia solat musafir tu yang kita dah belajar tu, qasar itu rukhsah, satu keringanan. Ambil rukhsah, betul. Kenapa? Memudahkan perjalanan kita. Dan satu lagi, kalau kita tengok apa yang kita dah belajar, rukhsah ini adalah hadiah daripada Allah. Okey, siapa yang jaga hadiah nanti bagi hadiah ke Puan Latifah satu ya. Okey. Soalan kedua. Terima kasih. Soalan kedua. Siapa dah study semalam? Datuk, boleh jawab tak? Datuk boleh bangun? Boleh ya? Senang je. Okey. Cuba. Okey. Biasa musafir jauh-jauh kan? Masa kuat-kuat dulu lah. Jauh kan? Paling jauh negara mana? Mekah kan? InsyaAllah. Hari sekarang ni kita dah takut ada aura orang balik pada haji, hajah semua dah balik. Okey, soalan. Sekiranya
semasa takbiratul ihram. Kita nak qasar. Sembahyang zuhur kita nak qasar, tapi kita niat seperti biasa. Macam mana? Adakah kita kena berhenti sembahyang ataupun kita teruskan dengan mengqasarkan ataupun kita bertambahkan solat? Kita teruskan dengan melaksanakan solat zuhur dengan berapa rakaat? Kita lupa qasar. Teruskan dengan empat rakaat. Sebab kita terlupa niat semasa takbiratul ihram tu, kita teruskan sembahyang zuhur dengan tamam. Okey, terima kasih. Okay. Itu juga soalan. Kemudian kita hold. InsyaAllah. Boleh. Pak Latifah. Terima kasih. Ada satu lagi? Ada lagi. Ini spontan saja. Boleh tak semasa kita nak musafir, kita jamak tanpa qasar? Boleh tak boleh? Semasa musafir, kita jamak tapi tak qasar. Boleh siapa? Siapa yang akan kata tadi? Boleh. Dia memang nak hadiah lagi. Okey ya. Okey, seterusnya. Okey. Minda kita dah terbuka sini. Saya tak pandai nak duduk ni. Kita buka nota dengan tajuk jamak. Okey? Boleh? Kita jumpa. Apa dia pengertian jamak? Ya, dalam diketahui sebelum ini, dia ada satu adalah waktu yang berdasar adalah hadis ya. Ya, maksudnya dalam masalah solat, ibadah, kita boleh melaksanakan mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita dah hafal, sallu kama ra'aytumuni usolli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Ya, jadi apa yang kita nak solat dalam musafir ke, bermukit ke, kita nak rokok setakat mana, kita nak sujud setakat mana, nak baca apa, semua pun telah dijalankan, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tengok, ada orang, ada kumpulan yang dia buat tapi tak ada dalam sunnah. Jangan ikut. Kan? Dia mereka-rekakan, dia bid'ah dalam ibadah tak boleh. Sebablah kita tengok hadis yang kita akan baca ini mengajar kita macam mana Rasulullah SAW jamak, maksudnya menghimpunkan dua waktu dalam satu waktu semasa musafir. Okay? Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati zuhur wal 'asr. Cuba 367 ala zahri sayr. Iza kana ala zahri sayr wa yajma'u baina maghrib wa isya. Rasulullah SAW telah menghimpunkan, menjamakkan solat zuhur dan asar ketika bermusafir dan menjamakkan solat maghrib dan isya. Jadi apa yang kita laksanakan sebelum ini, memang inilah asal ataupun rujukan asal hadis yang diceritakan dalam masalah jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Satu lagi hadis yang kita dah beramal, tapi hari ini baru kita tengok dalil dia daripada hadis Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina shalah fi safar. Fi safrati wa safarna fi ghazwatil Tabuk fajama'a baina zuhri wa 'asr wal maghrib wa 'isha. Qala Sa'id bin Jubair fa qultu li Ibn Abbas ma hamalahu ala zalik. Qala arada an la yuhrija ummata. Okay.
Jadi kita tengok kat sini, hadis ini menceritakan kepada kita Nabi SAW telah menghimpunkan, menjamakkan solat dalam perjalanan yang mana ketika itu berlaku peperangan Tabuk. Dan baginda menjamakkan solat Zuhur dan Asar maka dengan syak. Sa'id bin Jubair bertanya, aku bertanya kepada Ibn Abbas, apakah yang mendorongkan baginda Rasulullah SAW buat macam ni? Jawabnya, baginda tidak mau menyusahkan, kan? Seperti mana buat Khadijah. Latifah. Kita tanya tadi kan, kenapa mengambil rukhsah? Inilah jawapan dia, iaitu Nabi SAW tak nak menyusahkan umat, kan? Jadi perjalanan untuk menuju kepada perang Tabuk itu memang satu perjalanan yang jauh dan perlu kepada kekuatan untuk melawan musuh, kan? Jadi dalam perjalanan tetap kena solat juga, tapi ambil masa satu waktu untuk jamakkan dua solat, kan? Jadi masa untuk kita berjalan tanpa berhenti itu sangat perlu kepada mengambil rukhsah, kan? Kemudian kita tengok hari ini, kita tengok ada dua jenis jamak. Pertama jamak apa? Jamak takdim. Maksudnya kita kumpulkan waktu yang sebelum ke dalam waktu sekarang. Maksudnya nak sembahyang Zuhur, kita tarik waktu asar masuk sembahyang dalam waktu Zuhur. Kalau kita sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak tak masuk lagi, kita tarik waktu Isyak ke dalam waktu Maghrib. Jadi terbagi pada dua, maksudnya membawa solat yang kedua ke dalam solat yang pertama. Dan jamak akhir ialah bermaksud kita bawa solat yang pertama masuk ke dalam waktu kedua. Di mana hujahnya kita boleh buat macam ni? Kita tengok Nabi SAW adalah hadis Mu'az radhiyallahu anhu berkata, ada Nabi SAW ketika Nabi dalam peperangan Tabuk, ketika Nabi di Tabuk, iza tahala qabla an tarfa, apabila Rasulullah SAW mulakan, maksudnya berangkat untuk bergerak sebelum matahari tinggi, maksudnya sebelum matahari tinggi, qabla an tartafi asy-syamsu akhara zuhran, maksudnya tak nak bergerak tapi Zuhur tak masuk lagi. Zuhur tak masuk lagi. Cara Nabi ajar pada kita akhar, kan? Nabi kata menampakkan solat Zuhur sehingga kita himpunkan solat Zuhur itu ke dalam waktu asar, kan? Contohnya dalam kita dah bincang pada sisi pertama dulu, kan? Kita memang nak musafir ni, kita kena ada agenda, ada tips musafir. Kita kena tengok apa keperluannya, kan? Jadi kita kena kemas siang-siang, malam tak tidur lah, kembang-kembang ada siap. Baru pukul 11 dah siap semua, anak pun dah bangun semua, kita mula jalan. Jadi masa tu kita akan melambatkan waktu Zuhur. Sebab kalau kita tunggu Zuhur, sedangkan Zuhur 3 jam lagi, okeylah. Sedangkan musafir kita tu perlu kepada masa yang panjang. Apa yang kita belajar daripada Rasulullah, itu yang kita buat. Jadi baginda mendekatkan kedua sekali solat Zuhur kepada waktu asar. Dan sebelum meneruskan perjalanan selepas matahari tergelincir, baginda solat Zuhur dan asar secara jamak. Kalau perjalanan itu dah masuk waktu Zuhur, dah bergerak, lepas tu esoknya bergerak lagi, tapi dah waktu Zuhur dah masuk, dia pun bayar waktu Zuhur, mentakdimkan waktu asar dan waktu Zuhur. Nampak ada pada hadis ni, kan? Kemudian barulah pergi, kan? Begitu juga berangkat sebelum waktu Maghrib, siap-siap sebab perjalanan jauh, tak pergi perang Tabuk ni. Apabila sampai waktu Maghrib tak masuk lagi, tapi kena bergerak dah. Rasulullah arahkan kita bergerak sekarang. Tengok waktu Maghrib tak masuk lagi, dia teruskan perjalanan kita, takhirkan waktu Maghrib ke dalam waktu Isya, kan? Jadi sebelum meneruskan perjalanan, kalau waktu Maghrib dah masuk, baginda mengerjakan solat Isya bersama dalam solat Maghrib, kan? Inilah yang kita
yang kita diberi pilihan. Apabila kita merancang untuk satu perjalanan yang jauh, maksudnya melebihi berapa marhalah? Dua marhalah 80 ke atas. Ada kata 81 ke atas. Okay? Jadi itulah di antara hujah. Kenapa kita boleh takhirkan ataupun kita boleh takdimkan. Okay? Jadi kita ada 5 waktu. Kan? Ada 5 waktu. Yang mana tak boleh jamak dan qasar. Tak boleh waktu subuh. Kan? Kita kena yakin aku sembahyang 5 waktu, tapi aku dapat pahala solat 50 waktu. Kan? Dapat pahala 50 waktu asal. Tapi apabila Rasulullah sampai kepada Nabi Musa kan, Nabi Musa yang panjang umur dia, banyak pengalaman dia, kan? Dia ketemu naik kuda, minta dekat Allah, minta kurangkan sampai 5. Kan? Jadi 5 ni kita sembahyang subuh tadi kan, jadi sembahyang subuh. Kita kena rasa hebat aku boleh sembahyang sebab ini adalah tuntutan yang Allah bagi kepada aku sebagai seorang hamba. Walaupun 4 rakaat, walaupun 2 rakaat, walaupun 3 rakaat, kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, solat yang boleh dijamakkan ialah sebagaimana kita ketahui bahawasanya solat boleh dijamak ialah solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Hal itu tidak sah dijamakkan subuh dengan solat sebelum ataupun selepas. Begitu juga tidak sah dijamakkan solat asar dengan maghrib. Ini kerana setiap jamak takdim dan takhir mempunyai beberapa syarat yang mesti dipatuhi. Selain apa yang daripada hadis yang panjang tadi menceritakan mana yang Rasulullah buat takhir, bila Rasulullah buat takdim, kemudian di sana ada syarat-syarat. Syarat-syarat. Kan? Pertama, kedua solat itu dilakukan mengikut urutan. Itu dimulakan dengan solat pertama, tuan punya waktu. Kalau kita nak sembahyang takdim, tuan punya waktu ialah zuhur. Kena sembahyang zuhur dulu. Kemudian barulah diikuti dengan solat asar yang kita takdimkan. Berniat jamak, kita nak himpunkan dua solat itu dalam waktu pertama sebelum selesai solat waktu pertama. Ada kata kalau macam ada kita kata belajar dalam fiqh, kita kena sebut sahaja supaya zuhur dan jamak aku takdirkan solat asar ke dalam waktu yang pertama ni kan. Jadi macam panjang sangat dan susah. Akhirnya sembahyang biasa-biasa. Jadi hukumnya boleh. Maksudnya kita sahaja sembahyang solat zuhur qasran lillahi ta'ala, kemudian kita sembahyang dalam waktu masa kita sembahyang zuhur 2 rakaat sebab qasar tadi mesti ada datang niat nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Itu dah cukup. Itu pun dah cukup kan? Itu dah cukup. Senang je. Kan? Contoh kita nak sembahyang, nak puasa kan? Nak puasa 1 Zulhijjah ke 2 Zulhijjah ke kan? Maksudnya kita bangun sahur kan? Atau bermalam tu kita dah niat kan? Macam niat tu di hati. Siapa yang melihat hati kita? Allah. Kan? Jadi kalau orang yang kata, kenapa tak solat jamak, susah nak hafal, susah nak ingat, susah, tak datang. Maksudnya mungkin sedangkan benda tu senang saja. Lepas tu dia kata kat sini yang kedua syarat dia berniat nak himpunkan, nak jamakkan solat kedua ke dalam waktu pertama sebelum selesai solat yang pertama. Kalau kita baca salam, Allah tak ingat nak niat asal ke dalam waktu solat, tak boleh lah. Kita pun sembahyang jalan sampai asal nanti puasa. Tak boleh. Dia habis kat situ. Boleh. Tak ada masalah. Itu yang terbaik lah. Kedua solat dilakukan secara berurutan. Maksudnya kat sini lah kita solatkan solat asar nak masuk solat dalam waktu zuhur dengan segera. Beri salam boleh buat je. Ataupun kalau kita
patah wudu, pergi ambil wudu je. Walau hujan, angkat kain dulu lah. Nasi, kau dah masak nasi. Walaupun benda tu sekejap, tak boleh lah. Dia kena berterusan. Selesai saja salam solat yang pertama, tanpa dipisahkan, tak lalah subhanallah, nak bersalawat macam tadi berapa kali salawat Nabi tadi. Tak payah lagi. Lepas pada tu boleh. Kan? Nak solat sunat Ba'diyah ke tak payah. Menjaga sunat ke tak payah. Jika dipisahkan di antara kedua dia dengan masa yang sepatutnya berlaku, pada umumnya orang terlambat dalam sembahyang. Kan? Ataupun kenapa kau boleh ngalingkan sembahyang pergi kat kain? Kan? Maka batallah jamak. Tak boleh. Kalau komek. Iqamah boleh. Iqamah saja boleh. Kan? Solat yang tersebut itu wajib ditangguhkan sehingga masuk waktu dia sendiri. Tapi boleh jamak, boleh qasar lah. Tak boleh tak jamak je. Sebab dia dah terbatal syarat. Ada berapa syarat? 3 je. Ada 3 syarat je. Hal ini adalah kerana mengikut Nabi SAW dan semua perkara tersebut sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar, dia kata ra'aytu Nabi SAW iza a'jalahu as-sayru yu'akhiru maghrib wa yusallihi ma salasan summa yusallim summa falamma yalbathu hatta yuqim al-isya wa yusallihi ma raka'atain summa yusallim. Ini telah dijelaskan oleh Ibnu Umar juga. Cara kita nak faham syarat tadi. Aku melihat Nabi SAW melambatkan solat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan sebab maghrib tak masuk lagi. Dia terus pergi. Kemudian nampaknya menunaikan 3 rakaat. Maksudnya selepas pergi salat barulah mendirikan solat isyak sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda memberi salam. Dan maksudnya kita kalau tengok tadi mesti dahulukan solat yang pertama. Kan? Masih dalam musafir, syarat ada tambah lagi satu. Masih lagi dalam musafir sebelum kita memulakan solat kedua. Maksudnya kalau kereta kita besar ataupun kita naik bas ke, kita solat, maksudnya nak masuk solat isyak ke, nak masuk solat asar ke, sebelum kita sampai ke destinasi kita. Kalau dah sampai, tak akan pilih kita sembahyang kedua, tak boleh. Kena tunggulah sembahyang kedua tu dan kita sembahyang kat rumah kita dengan 4 rakaat sebab kita dah sampai ke tempat. Okey, kalau kita tengok tetapi kita boleh dalam pembicaraan kita lepaskan Nabi SAW pada Madinah nak sampai ke Bir Ali kan 15 km kan. Dia boleh daripada Madinah sampai ke Bir Ali dia dah boleh jamak dah kosong kan. Jadi kalau kita tak start lagi, contohnya 1 kilometer lagi nak sampai ataupun 14 km dah masuk. Dia kalau zaman tu dia ada porter. Sebelum masuk porter tu ataupun kalau kita bawa kereta berhenti je lah kat mana-mana dulu kan. Tapi kalau maksudnya tadi kalau kita solat dalam perjalanan yang kita bukan bawa kereta, kita penumpang kan, biasanya kita akan berhenti dulu supaya solat semua sekali baru gerak balik, baru sampai ke rumah. Kalau kita belum masuk mukim kita lagi, maksudnya nak tahu kilometer tu tak pasti, belum masuk mukim. Kalau kita duduk sini, dekat sangat. Dah masuk. Ya, betul. Sebab ni kita sebab dah nak sampai dah. Tak start dari sembahyang yang kedua. Sedangkan masa tu waktu kedua tak masuk lagi. Sebab kita nak claimkan mesti solat yang kedua itu belum masuk ke tempat yang kita nak pergi. Nak sampai ke tempat kita. Tapi kalau kita musafir, berhenti kat mana itu pun masalah musafir lagi, tak ada masalah. Okay. Masih dalam musafir, kan? Contohnya kat sini kita
yang mana beratur luas. Solat pertama dalam musafir, masuk solat kedua masih lagi musafir. Maksudnya kalau sampai kat rumah belum beri salam lagi sah. Kita dah angkat takbir dah, laju pula kereta dekat syukur. Dah sampai sebelum beri salam dah sampai sah. Sebab kita angkat takbir tadi belum masuk kawasan yang kita dah sampai. Kan? Itu syarat. Kemudian syarat jamak takhir. Ada soalan bercakap. Berniat jamak yang pertama dalam waktu asar. Contohnya kita dah bergerak, kita nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Masuk je maghrib, kan? Masuk maghrib, kita niat nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Itu je. Takkan dia niat macam tu, kan? Sekiranya waktu maghrib itu habis, tak niat. Maka solat maghrib tadi wajib diqadha. Dia kena sembahyang maghrib tu 3 rakaat. Dia dah tak jadi jamak. Terakhir dia telah dikatakan qadha dan berdosa sebab melengah-lengahkan. Sebab itulah kalau kita dalam perjalanan, kita ketua rombongan nak jamak takhir ni, maghrib tu macam masih dah plena dah, kan? Kita berhenti sekejap, ambil mic, assalamualaikum semua, bangun, sedarkan diri semua. Sekarang niat untuk solat maghrib dalam waktu isyak. Semua niat kan? Kalau kita musafir dengan anak-anak pun, kan? Suruh kejut. Kakak, adik, niat. Kenapa? Sebab apa? Kalau tak niat, tanpa niat, kita nak jamak maghrib ke isyak tadi, maka dah kita melengah-lengahkan waktu. Dan maksudnya niat tu menyebabkan kita dapat pahala. Kalau kita tak niat, apa jadi? Kita sembahyang maghrib tadi, sedang berdosa sebab kita melengah-lengahkan. Bercakap? Lafaz? Dia nak kata nak jamak maghrib, nak solat waktu isyak. Daripada mana lafaz kita keluar? Daripada hati. Apa yang saya cakap ni daripada hati. Sebab tu kita tak boleh kata ada orang tu ada mencaur, ada mencela lah. Cakap, mulut aku je macam ni, hati aku baik. Kan? Tak, apa yang keluar, apa yang kita tulis, apa yang kita catat, semua dari hati. Sebab tu hati ni raja segala anggota. Apa yang hati suruh kita cakap. Jadi kalau orang kata macam tadi, dia tu penipu. Kan? Aku ni baik, tapi mulut aku je jahat. Tak boleh kata macam tu. Sebab daripada apa yang tercatat, apa yang terlampas tu, semuanya arahan pada hati. Jadi pada hati kena jaga. Sebab hati tempat yang Allah pandang. Hati kita Allah pandang. Apa yang terdetik Allah dengar, Allah nampak, Allah tahu. Sebab itu pentingnya. Itu kalau tanpa niat, maka kita sembahyang zuhur ke, sembahyang maghrib ke, kita telah dikatakan dapat pahala qadha. Niat sembahyang tapi dia dah jadi qadha. Sebab apa? Dan juga berdosa. Ada ulama fiqh mengatakan berdosa. Sembahyang tapi berdosa. Sebab dosa datang daripada mana? Melengah-lengahkan sembahyang sampai masuk waktu lain. Yang ketiga, syarat jamak takhir pula ialah dalam hal ini kena tertib kedua solat tidak disyaratkan, malah boleh dimulakan dengan mana-mana. Kalau yang pertama tadi kena tertib, zuhur, asar, sebab kita sembahyang jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan.
kita dah sampai satu tempat untuk kita khusus, kita pun sembahyang maghrib. Kemudian isyak tak sembahyang lagi, tak apa, boleh lambatkan. Mungkin makanan dah hilang, makan dulu. Tadi kita kata nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak kan, kita boleh selesaikan waktu maghrib dulu kan. Mana-mana boleh mulakan mana-mana antara dua solat lelaki. Begitu juga syarat berurutan hanya sunat saja, bukan syarat sah jamak. Maksudnya sunat. Dan kalau kita dah sembahyang teruslah kan. Tapi ada benda yang kita ni seorang bidan, tak ada orang yang boleh selamat kalau tak bersalin. Contoh kan, orang kalau kita baru je solat jamak takhir tadi maghrib, orang kena berdatang segera. Kita kena selamatkan nyawa, nak melahirkan baby tadi, maka barulah kita sembahyang isyak memang pada pukul 11 malam. Sebab masih ada lagi waktu isyak. Itu beza antara syarat jamak takdim, syarat jamak takhir. Ya? Apa? Niat. Maksudnya kita niat isyak dan sembahyang maghrib kan? Masuk dalam waktu maghrib dan isyak kita sembahyang siap-siap. Yang isyak tu memanglah kita berada dalam waktu isyak. Tak adalah nak niat aku nak nanti aku nak sembahyang isyak dengan maghrib sekali. Tak adalah. Kan? Okey. Kemudian kita tengok lagi syarat perjalanan. Kita dah faham tentang qasar. Soalan apakah? Maksudnya kita tak pernah lalu kawasan tu kita tak pernah lalu. Chef. Maksudnya asalnya kita nak Zohor ni, asal ke Zohor? Waktu tak masuk lagi, kita tukar niat. Tak apa, kita tukar niat. Zohor tu asalnya kita nak sembahyang asal waktu Zohor, macam tu. Lepas tu nak sembahyang waktu Zohor dah masuk, nak cari tempat tak ada. Okey, lepas tu kita tengok waktu dengan perjalanan dengan kes yang berlaku dan sebagainya, kita boleh takhirkan Zohor dalam waktu asal. Niat kan? Kena niat. Boleh, jangan sampai hilang habis waktu. Dan kalau habis waktu, jadi hukum kita melengah-lengahkan solat. Macam tadi kan? Jadi sebab itulah apabila kita bermusafir, kena ada ilmu tentang jamak, qasar dan jamak. Kita nak asalnya okey, perjalanan kita kat Zohor tak masuk lagi ni, kita jalan dulu. Jalan, okey. Kalau tengok macam clear je jalan, okey, kita disebabkan anak-anak dah okey lagi, tak mengamuk lagi kan, kita takhirkan Zohor ke dalam asar. Macam tu. Lepas tu ataupun nak jamak takdim. Nak takdim tadi kan, lepas tu tengok takdim macam mana ni, dengan jam ada accident kan. Dalam masa Zohor tak habis lagi tu, kita kata, ya Allah, aku nak sembahyang Zohor dalam waktu asar. Okay. Yang penting waktu yang kita niat tu tak habis lagi. Tak habis lagi. Maksudnya kita masih lagi dibenarkan untuk tukar niat. Tukar niat takdim kepada takhir. Maksudnya niat apa? Nak awalkan asal ke Zohor. Okey.
Kalau tak niat dalam takbiratul ihram tadi, kita kena tahan. Itu pentingnya niat. Niat tu tak nampak, tapi power dia besar. Catat dulu kalau tak, Ustaz jawab tak jelas, kita tak sekali lagi. Okey, syarat perjalanan yang haruskan puasa lancar seperti mana kita dah tahu. Perjalanan mesti 81 ataupun ada kata 90 atau hingga yang lebih-lebih lah. Oleh itu tidak diambil kira perjalanan yang kurang daripada 81 ataupun kurang daripada 80. Sebab ini tak kira musafir. 70 Ustazah, jauh ni. Maksudnya tak juga, tak boleh. Sebab hukum ni dia bukan ikut suka hati kita. Dia ada nas. Dia ada penjelasan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. 79 tak sampai sakit. Tak boleh. Ada dia cicak-cicak je lah. Tak boleh. Sebab ni hukum syarat. Perjalanan tu sehala lah. Kalau kita 2 hala tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Musafir kan. Macam kita sepatutnya 40 km je. Accident check. Oh, kita pun tunggu macam 80 dah ni. Tak boleh. Dia tidak ada sebab-sebab yang mendatang. Sebab itulah kalau kita nak datang, siap-siap kita tengok nak pergi mana-mana, kita sama sekarang kan kita ada waste kan. Dia dah tunjuk dah. Okey, boleh jawab nak pasang. Allah, 1 kilo lagi. Tak boleh, tak boleh. Susah. Kalau dia kan ada dalam bus tu dia ada perjalanan yang sampai dan tak sampai. Kalau kita ambil perjalanan yang tak sampai, yang sampai, dia ada 2 option kan. Maksudnya hakikat. Hakikat asalnya berapa kilometer. Dia tak kira yang mendatang. Sebab apa sebab jam ke kena tunggu lama sikit ke tak boleh. Hakikat. Dia ada 2 option. Tak. Maksudnya macam ni kan, kita nak dapat sedaya ni daripada pang kita 60 je. Kita pusing no. Sebab itulah apa-apa kita nak buat, nak solat ke, nak puasa ke, nak musafir ke, pertama sekali ittaqullah. Apabila kita takut Allah, kita tak akan merancang perkara-perkara yang lari daripada hukum Allah. Kalau macam jalan sini nak kenapa? Okey. Kita lagi jalan dalam Cukup. 79. Tapi kalau kita ikut highway, dia dah sampai kepada 85. So kalau kita ambil jalan yang highway, kita boleh. Kalau kita ambil jalan biasa tak boleh. Macam tu lah. Ittaqullah. Kita sengaja saya nak musafir lah, saya ikut jalan yang jauh. Tak boleh ke Ustazah? Ittaqullah. Tak ada masalah. Maksudnya kita ada nas. Kita ada dalil. Kan? Kita nak buat, kita ada dalil. Bukan kita rasa. Kan? Lepas tu nak kata apa-apa pun ittaqullah. Tak masak ni. Nak beli apa ni? Ada orang tu jual pergilah kat mall tu. Dia apa? Dia jual murah ayam tapi tak sembelih. Tak sembelih ayam tu ada. Kan? Dia kata wallahu a'lam, ada kata dia macam tak nampak pun. Sepatutnya urat-urit tu kan. Oh, dia jual macam tu. Dia nak duit tu. Kita nak masak ni. Lepas tu lah ittaqullah tu mesti ada lah semua benda. Dia nak pakai tudung ni. Hari ni orang suruh pakai tudung warna pink lah apa kan. Ittaqullah. Kan? Aku tak cukup tema, tak ikut tema pun. Yang penting aku takut pada Allah. Okey? Faham eh? Maksudnya, sekiranya kita tengok tu, memang kalau Melaka biasanya, kalau nilai ke Melaka memang kalau sini ke Melaka dekat itu. Ada tempat kita nak pergi tu sampai. Kalau kita tak sampai. Obvious apa?
jalan tu, saya berhenti di satu tempat, tidur bermalam macam 3 hari ke. Kemudian saya bermusafir lagi, sambung-sambung. Selama saya bermusafir tu maknanya saya boleh jamak lagi kan. Ya. Dan mana lebih afdal, saya ambil jamak qasar atau jamak yang 4-4. Mana lebih afdal? Yang mana lebih afdal? Okey. Dia semua tu termasuk hukum rukhsah. Kan? Hukum yang telah diberi keringanan kepada Allah Taala. Daripada Allah. Allah bagi hadiah. Nak ambil ke tak nak ambil? Ambil tu lebih afdal. Sebab Allah dah bagi. Ambil lah. Ada orang yang kata, oh tadi dah semalam kita dah jamak qasar je. Sekarang kita jamak tampak dah tahu. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, kes yang kita musafir, tapi kita pergi sembahyang berjemaah dekat masjid, mungkin orang tu tamat. Oh tamat lah. Sebab imam mungkin tamat, kita musafir pun kena tamat, tapi nak dapat pahala berjemaah. Tak ada masalah. Ada suasana yang menyebabkan kita kena tamatkan solat kita. Kalau kita berada di masjid yang tempat kita begitu, yang jadi imam adalah imam yang tamat. Kita tamat kan? Lepas tu kita solat yang kedua tu qasar balik. Sebab kita tak salah berimam kan, kita sembahyang sendiri kan. Kalau imam yang qasar, masa sini pertama tak datang kan? Kalau sebab itulah kalau kita tengok, kalau dekat surau-surau yang kecil-kecil kan, dia tengok ramai yang musafir. Ada cakap, kalau disebabkan ramai musafir, saya persilakanlah salah seorang daripada menjadi imam. Jadi imam yang musafir, dia sembahyang 2 rakaat je. Kalau isyak ataupun zuhur, orang mungkin dia kena tambah 2. Ya, kan ada tak yang nota yang kita dah bincang. Okey, syarat perjalanan yang harus seperti mana kita dah bincang sebelum ni, perjalanan yang jaraknya 81 ataupun ada kata 90 dalam negeri, hal itu tidak diambil kira perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut. Dan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burdin wa hiya 16 fars. 16 fars di Wadusawi kalau hari ini bersamaan dengan 81 kilometer takriban. Misalnya yang ada tauhifan. Jadi kat sini kata Ibnu Umar dan Abbas mempuasakan solat dan tidak berpuasa. Maksudnya dia boleh berbuka puasa juga selain pada puasa dan jamak kalau dia berjalan 4 bar ataupun 16 fars. Yang hari ini ulama mengatakan kira-kira 81 kilometer. Orang seperti mereka berdua tentulah melakukan dengan ketetapan daripada Nabi SAW. Hadis ini menceritakan tentang Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bukannya Rasulullah. Tapi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi. Apa yang dia buat, istilah apa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjalanan yang kita nak jamak juga mesti ada tujuan. Kalau orang yang meraya-raya, sampai sekarang pergi mana? Fili. Tak tahu pergi mana. Kan? Lepas tu dekat nak sampai 79, masa relax dah. Hilang dah setengah balik ya. Dia tak boleh. Dia mesti ada tujuan. Nawaitu. Meraya, ada orang mengikut betul, tanpa kita dah bincang sekali kan. Bos dia kata okey, disebabkan kita rasa stres ni, kita punya bisnes tak naik-naik di bulan ini, jom kita jalan. Tak bagaimana bos? Ikut je lah kan. Kita tak boleh nak jamak dan puasa sebab tak tahu tujuan kan. Begitu juga perjalanan mereka tidak mengharuskan puasa kecuali setelah menjangkau. Kita tengok dah 90 ni. Bagaimana lagi ni? Apabila dah 90 tu dah termasuk boleh jamak puasa. Kan maksudnya ini kerana diyakini jauh perjalanan
boleh niat dia. Kemudian perjalanan itu semestinya tidak bermaksud maksiat. Tidak diambil kira perjalanan musafir untuk berniaga Arab. Maksudnya kalau orang driver, dia tak minum arak, dia kerja. Driver, bakal dia minum arak, bakal dia babi, bakal dia benda-benda haram. Tak boleh. Ataupun lagi menyambung. Sebab itu keringanan yang Allah bagi ini ialah disyaratkan untuk melaksanakan satu tanggungjawab dan dia tidak boleh berkait rapat dengan maksiat. Ibadah. Sebab itulah kita kerja apa pun ittaqullah. Sebab dia boleh menyebabkan kita boleh diberi ambil hadiah Allah bagi ke? Tak boleh. Allah bagi hanya kepada orang yang bertujuan baik saja. Okey, seterusnya kita nak lihat program apa ni? Kita tak ada lihat hari ni. Okey, sikit ya. Habis ni kita boleh lihat. Okey, menyamakan dua solat ketika hujan. Ini bukan hujan di Masjid Syekh Ahmad. Hujan kalau kat luar negara Arab, dia hujan dia waktu datang sekali-sekala, tapi lebat selebat-lebatnya dan orang itu sudah pun berada di masjid. Kalau dia balik nak sembahyang berjemaah pula memang tak boleh datang sebab hujan. Jadi kita baca lah kitab ni. Kita baca je lah hukum ni. Tak boleh beramal lah kat sini. Tapi kalau kat luar negara, siapa pernah pergi luar negara, dia ada mengamalkan jamak sebab hujan. Okey. Harus kita menjamakkan menghimpunkan solat jamak takdim, bukan takhir. Takdim. Maksudnya kalau hujan tengah sembahyang zuhur, hujan lebat-lebatnya kan. Lepas tu sebelah kat takbir ni dah nampak macam hujan nak turun, macam 3 jam hujan ni. Kalau kita balik nak pada atas pula memang kita berada adalah apa, memang kita kata masyarakat lah pada kita. Maka imam akan istihadkan kita sembahyang jamak takdim. Asal nanti tak payah datang berjemaah lah. Kalau berhenti hujan tu dekat-dekat puasa kita dah sembahyang asal lah. Jadi kalau balik selesai dah asal. Berjemaah, bukan sembahyang kat rumah suami isteri ya. Berjemaah di masjid dan suasana hujan macam mana. Ada Nabi SAW di Madinah. Sahabat al-Watamana Zuhran wal Asr wal Maghrib wal Isya. Zada Muslim min ghairi khaufin wal safarin. Jadi sembahyang jamak tak ada pas takut, bukan musafir. Bukan sebab musafir, bukan dalam ketakutan, bukan dalam peperangan. Waqala ayyuh ahadu ruwah hadis la'alahu filan muqtar. Ada kata waktu itu bukan hujan, bukan takut, bukan musafir, tapi sebab hujan lebat. Qala asa wa inna Muslim qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma arada an la yuhrija ahadan min ummati. Nabi mengerjakan solat di Madinah sebanyak 7 dalam rakaat. Maksudnya 7 tu kalau maghrib dengan isyak. Ataupun 4 rakaat tu zuhur dengan asar. Dia tak kasar, dia jamak. Kalau jamak, contoh kita sakit, jamak. Kita jaga biasa pengalaman usaha jaga rumah kan. Kita jamak tamat. Kita balik waktu zuhur, siap-siap masak, semua makan, masuk bilik air, pakai kain sembahyang, letakkan ada kiblat, mak sembahyang zuhur dan asar. Empat. Lepas tu kita tinggal, dia tengah sembahyang pergi sama kerja. Malik pula tengok, dia tidur dengan kain sembahyang, tak siapa-siapa dah, sebab tak ada orang pun. Memang tawakal ala Allah lah. Yang penting mak kita Allah jaga. Masa awal-awal dia ada handphone, dia boleh kalau dia sakit ke kan, dia lantas tu memang tinggal je seorang-seorang kat rumah pergi kerja. Masa macam tak sedar dia cepat-cepat balik. Kita buat jamak tamat. Jamak takdim.
Sebab kalau kita dah mati, kalau mati sebelum sembahyang asar, kan? Maksudnya kita dah kira orang yang menunaikan solat asar lah, kan? Walaupun tak wajib, tapi katanya tak boleh kita jamak takhir, tak boleh. Takut kita waktu zuhur, nak masuk waktu asar tadi kita mati waktu zuhur tu, tak boleh. Begitu juga dengan solat tanpa solat atau tanpa musafir dan juga tanpa rasa takut. Ada ulama mengatakan kemungkinan masa itu ialah sebab hujan. Jadi ada Rasulullah sembahyang 8 rakaat, 4 jamak zuhur asar. Ada Rasulullah solat 7 rakaat, maksudnya solat maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Ustazah, saya nak tanya, kan, kalau misalnya kata ada keadaan yang kita sakit, Sakit? kita sakit perlukan operation, kan, doktor dia akan bagi tahu pukul berapa kita akan bila operation, tapi kadang-kadang dia tak bagi tahu tempoh dia berapa lama. Kalau jantung memang lebih berjam, tak perlu doktor kat sini. Kan? Jadi macam mana kita nak jaga kita punya solat tu? Kita nak buat jamak takdim ke, jamak takhir ke, yang Ada mana sakit, ke apapun tu orang musafir mesti takdim. Mesti takdim. Hatta doktor, biasa kalau kawan-kawan doktor dia diamanahkan untuk selesaikan satu operasi yang kritikal, memang dia berjamak. Sebab dalam perjalanan itu dibenarkan. Ada ulama mengatakan dibenarkan, tapi bukan setiap masa lah. Macam-macam yang dikatakan, macam siapa-siapa yang pernah berhadapan dengan sakit, dia boleh ambil pendapat mengatakan dia kena jamak siap-siap. Takut dia lepas solat, lepas keluar daripada bilik operate tu kan. Masa ni kita boleh ambil untuk lagi semua kan. Keluar tu kan memang kita tak larang dan sebagainya. Mungkin kita mati ke dalam operation tu, kita standby je. Itu ada ulama membenarkan selain pada musafir, daripada apa tadi, jamak musafir, ada peperangan, boleh hujan dan juga sakit. Ustazah, kalau waktu kita nak operation tu, contohlah kita nak masuk operation theater tu pukul 11. Tak masuk zuhur lagi. Tak masuk waktu zuhur lagi. Jadi macam mana kalau kita nak jamakkan solat kita tu? Macam tu. Tak masuk waktu lagi, tak boleh. Tak boleh. Kalau misalnya tu operation kita tu makan masa 3 waktu solat, macam mana kita nak buat? Contohlah kalau Itulah. sebab Dia kadang-kadang macam saya perasan lah, doktor cakap operasi tu makan masa sekian. Kalau kita bertanya lah, doktor akan cakap makan masa sekian. Tapi untuk kita sedar, kita boleh macam balik untuk waras apa semua, sebab kita kan dibius. Doktor akan cakap pesan daripada buat bius tu yang tak boleh tadi. Jadi keadaan tu macam mana? Sebab saya risau bila macam kita masuk operasi, prosedur waktu nak kita ni. 11 kan. Jadi contohlah saya tertinggal waktu melibatkan waktu zuhur, asar. Lepas tu sampai maghrib tu kita dah ni, tapi kita tak boleh lagi menjaga solat. Jadi macam mana tu nak selesaikan? Okey. Apabila kita tengok macam tu, bukan kita nak kan Allah ujiankan. Sebab juga kita kita berdoa supaya Allah memudahkan urusan kita. Betul kita sedar-sedar dan waktu zuhur ke, bukan zuhur, isyak lah kan. Berarti kena qada. Kalau dia mati masa tu, dia termasuk orang yang mungkin musyalah. Sebab dia tak pernah sebut dia nak tinggal sebenarnya. Masa tu juga, masa kalau kita dah sedar kan, jangan kita takut. 5 hari yang kita semayang kat masjid surau, masuk hospital. Allah, sedangkan masa kat hospital tu kita dah sedar. Kenapa kita tak semayang dalam keadaan kita sakit? Boleh, tak masalah. Kena terus. Maksudnya tak apalah, yang penting kita solat, tapi kita merengah-rengahkan tindakan kita diberi apa kita Allah akan kata kita merengah dengan solat kadang-kadang kita berdosa.
Dia ringan tapi jangan meremehkan. Itu penting. Ringan tapi jangan meremehkan. Wallahu a'lam. Kita sampai pukul 10 dari khas kerja.